Dalam era pendidikan tradisional, ramai pelajar sukar dalam menghadapi pembelajaran hanya dengan membaca buku teks kerana ayat yang panjang dan maklumat yang banyak. Kini, dengan adanya teknologi, mari kita lihat beberapa sketsa murid yang menghadapi permasalahan. Dengan adanya bahan digital seperti video, animasi dan kuis interaktif, pembelajaran menjadi mudah dan menarik. Dapat memahami sesuatu topik dengan lebih mudah dan seronok. Pembelajaran menjadi lebih berkesan. Lihat beberapa pelajar yang mengalami dalam permasalahan pembelajaran. Assalamualaikum Kak Lisha. Mik awak dah siap ke? Belum lah. Jom nampak siapkan. Jom. Aduh, susahlah kerja ni. Lisha, awak kenapa? Awak nampak macam stres je. Apa yang awak tak faham sangat ni Kak Lisha? Saya tak tahulah, susah sangat soalan ni. Saya ada bahan digital yang boleh awak faham. Apa digital tu? Ni dia. Awak tak faham Kak Lisha? Saya tak faham cara untuk tambah 6 digit pada waktu yang sama. Oh, senang je. Tengok ni. Nampak tak dekat game ni? Awak boleh test fikiran dengan menjawab soalan ni. Oh, sekarang baru saya faham. Ni awak tak payah nak susah-susah dah untuk fikirkan jawapan. Oh, begini. Faham? 6, 9, 5, 7. Oh, begini. Faham? 2, 5, 6, 0, 9. 6, 8, 1, 5. Aduh, susah ni soalan ni. Kan? Soalan ni semua susah. Kenapa dah soalan matematik? Masuklah. Soalan pada subjek matematik betul ke? Ya, kami sangat suka untuk menjawab soalan ini. Macam mana ya? Saya tunjukkan awak berdua cara untuk menyelesaikan masalah tu. 7 tambah 2 berapa? 9. Okey, kita nampak daripada 9, so kita boleh teka daripada 2 ni. 6. Jadi semudah kan cara untuk jawabnya? Mudah. Sekarang dah faham? Faham. Sekarang kita kena selesaikan daripada hujung perkataan ni. Ni jawapan dia mesti 7. Korang buat apa tu? Macam best je, saya nak join juga. Boleh? Jom. Tadi kami bertiga mengalami masalah untuk menjawab soalan matematik. Dengan adanya teknologi ini, kami dapat menjawab soalan matematik dengan mudah sahaja. Apa nama apps tu? Nama apps ni ialah Mathscam. Oh,